So guys, digital camera sekarang ni dah kembali trending. Di mana dulu kita gunalah pada tahun dalam 2000 plus macam itulah. Yang ini digital camera yang compact, yang Kodak ada keluarkan. Nama modelnya lah kamera. Harganya dekat dalam 200, 180 macam itulah. Kalau ada diskaun, dapatlah murah sikit. Tetapi bagi saya yang turn off untuk kamera yang ni, dia jenis blind box. Dia ada macam-macam design sebenarnya. Dia macam main tikam, nasib korang dapat design jenis macam mana. Tetapi ada lagi option yang lagi murah. So ini ialah thumb camera G6 yang saya jumpa dekat TikTok. Dan harganya bawah RM100 saja. Dan dia punya reka bentuk pun lebih kurang sama sebab ianya basically rip-off daripada Kodak punya kamera ni lah. Dan untuk video ni, jom kita tengok perbezaan kualiti kamera antara kedua-dua digital kamera ni. Dan gambar-gambar sampel ni saya akan letak kamera A dan kamera B. Dan cuba korang teka mana satu kamera Kodak dan mana satu kamera G6 ni. Guys, korang boleh teka tak mana satu daripada Kodak, mana satu daripada G6. Jadi gambar yang belah atas ialah daripada kamera Kodak dan bahagian bawah ialah kamera G6 ni. Terkejut? Saya pun terkejut juga guys. Dan untuk pendapat saya, apa yang membezakan antara kedua-dua kamera ni ialah yang G6 ni dia punya gambar lebih sharp sikit. Dan dia punya colouring pun lebih vibrant, lebih pop up sikit lah. Dia macam pre-edited. Tetapi yang Kodak ni, dia punya style ni dia nak mengekalkan retro vibe lah. So dia punya gambar tu adalah sedikit blurry dan colour pun dia macam pudar sikit lah. Jadi guys, apa pendapat korang tentang kualiti gambar antara kedua-dua kamera ni? Adakah korang lagi suka gambar daripada kamera Kodak ataupun yang lebih murah ni ialah thumb kamera G6? Boleh komen di bawah.